Kau tahu tak? Faris tu viral gila tau kat TikTok. Buat konten tak apa-apa, pakai baju pelik-pelik pula tu. Pelajar you budak you kita pula tu, malu aku. Si Faris tu ke? Aku dah tengok dah semalam kat TikTok. Perangai budak-budak you zaman sekarang ni memang sama-sama je. Kira konten je. Tak apa-apa je perangai diorang ni. Tak fikir maruah langsung. Itulah, budak you je pun. Ingat famous hebat sangat. Padahal rosakkan nama you. Aku tengok pun nak menyampah weh. Tapi korang tahu tak, dia tu memang student seni persembahan. Jadi memang assignment dia pun kena buat macam tu. Ya ke? Tak patut lah, tetap tak patut. Korang ni sembang dulu baru siasat. Tak semua dekat internet tu betul. Kadang-kadang kita ni tahu nak kecam je. Padahal benda tu salah. Alamak weh, aku dah repost video tu semalam. Ya aku pun weh, aku dah komen. Aduh, macam ni. Kan? Baiklah, secara keseluruhan kita hendaklah faham apa yang dimaksudkan dengan hasty generalization, iaitu membuat keputusan berdasarkan bukti yang sedikit ataupun dengan kes, satu dua kes, tapi kita telah pun membuat keputusan yang besar ataupun menyalahkan dengan perkara yang sama. Contoh dialog. Aku dengar Kaha tu memang kaki gaduh. Semua budak daripada kampung dia sama je. Kasar dan suka cari pasal. Baiklah, sebagai penjelasan daripada contoh yang diberikan tadi adalah pelajar telah membuat kesimpulan bahawa budak penduduk kampung Kahak itu jahat dan berperangai yang buruk tanpa mengenali perangai mereka secara individu. Ini yang dimaksudkan dengan falasi hasty generalization. Aduh, weh Roy. Aku tak siap lagi satu bab. Bab 3 pun kosong lagi. Fail aku ni. Kau kalau dah fail confirm kena repeat, Mat. Kalau dah repeat lambatlah grad. Kalau lambat grad, lambatlah dapat kerja. Dah lambat dapat kerja, susahlah masa depan kau, Mat. Habis aku. Mak ayah aku macam mana aku? Tengok aku macam ni. Weh, chill lah. Baru tak siap satu bab. Bukan kena buat universiti pun. Tak, sekarang ni bab 3 pun kosong, bab 4 pun sangkut. Lepas tu TC sangkut. Sangkut lah hidup aku macam ni. Imran, relax lah. Janganlah dari satu bab kosong terus hidup kau akan berakhir. Buat dulu satu-satu. Kau yang fikir jauh sangat tu. Tapi Is, kadang-kadang benda kecil ni yang boleh rosakkan masa depan tau. Kau kena ingat tu. Kadang-kadang tu sebab kita pilih takut dahulu. Bukannya sebab betul-betul benda tu bahaya. Kan? Baiklah, seterusnya ialah apa yang dimaksudkan dengan slippery slope, iaitu berdasarkan membuat keputusan berdasarkan sesuatu yang kecil tapi memberikan kesan yang buruk yang besar walaupun perkara itu adalah sama sekali tidak betul. Contoh dialog. Kalau kau lawan high council, nanti kau kena buang sekolah. Lepas tu, kau susah nak dapat kerja dan hidup kau pula akan hancur. Puf. Baiklah, penjelasan daripada contoh tersebut, pelajar mengandaikan bahawa mencabar high council akan mengakibatkan berlaku sesuatu perkara yang buruk walaupun perkara itu tidak semestinya akan berlaku. Itu adalah dinamakan sebagai slippery slope.